Assalamualaikum geng. Hari ni kita keluar mencari makan. Ada dekat nasi kandar Apollo dekat Kajang. Yang saya ambil ayam madu, lepas tu telur asin. Ni memang standard yang saya makan macam ni. Lepas tu kuah bajir. Lepas tu ada sotong tepung. Price dia okey, price range. Dia ada sambal belacan sikit. Kalau nak datang sini, make sure datang awal. Kalau datang lambat, tempat ni penuh. Okey geng, nak makan dulu. Tengok apa rasa. Baru betul nasi kandar ada banjir. Kalau tak banjir bukan nasi kandar. Layan babe. Sama makan. Jom. Okay geng, dah habis. Alhamdulillah. Settle semua. Ayam, telur, habis settle. Tinggal sotong ada tinggal lagi. Lagi boleh habiskan lah. Boleh lah, boleh makan. Alhamdulillah, terbaik. Okey kan, nak datang sini meja memang banyak. Tapi itu je lah, kena datang awal. Kalau lambat, memang ramai orang akan datang. Okey, kat sini tak payah risau sebab memang tempat parking pun banyak kat sini. Yang ada sekitar Kajang, Bangi, Putrajaya dan Semenyih atau mana-mana saja boleh datang dan cuba sendiri nasi kandar ni. Recommended ayam Apollo dia. Okey geng, sampai sini je untuk kali ni. Terima kasih dan jangan lupa geng untuk subscribe, like, komen dan share.